Park Tae-soo, yang digelar Ketua Kampung Likas oleh penyokong Sabah, meluahkan rasa kecewa walaupun jauh di sudut hatinya amat sayang pada Sabah FC. Ini luahan kekecewaan Park Tae-soo. Terima kasih Sabah FC, walaupun pahit saya tetap telan kerana ini adalah sebahagian ataupun lumrah bola sepak. Cuma saya harap pada masa depan, kelab boleh bersikap lebih profesional dalam melayan kami sebagai pemain, kami juga manusia. Saya masuk Sabah FC dengan cara yang baik pada tahun 2019, harapan saya untuk keluar dari pasukan juga dengan cara yang sama. Tapi dari bulan Januari janji untuk duduk semeja dengan saya berbincang. Masa demi masa saya tunggu kerana setia dan sayang saya dengan pasukan, tidak mencari peluang pasukan lain. Tidak ada jawapan cuma, nanti kita jumpa. Bila musim sudah tamat, saya tanya lagi masih sunyi sepi, katanya dalam satu hantaran di Instagram Story. Pertahanan tengah berkenaan telah melakukan 99 penampilan dan menjaringkan 20 gol. Di sebalik reputasi itu, kontraknya bersama 12 lagi pemain Sabah tidak disambung musim depan dan pemain berusia 35 tahun itu jelas kecewa dengan keputusan berkenaan.